Bos, ni report expense, ni claim. Oh, patutlah. Bulan lepas overspend lah pula. Kenapa sen macam banyak? Tapi tak nampak pun duit. Oh, bos. Jadi, boleh bawakan saya report expense bulan lepas tak? Lagi satu, claim mana tu dah siap. Bawakan saya nak cepat sikit. Cepat. Nasib baik ada niagawan. Bos, ni report expense, ni claim. Siap. Cepatlah. Niagawan, bos. Oh, patutlah. Bulan lepas overspend lah pula. Kalau macam ni, bulan ni kena kontrol bajet ni. Korang kena ingat, buat bisnes jangan spend duit sesuka hati. Jangan ingat, duit sil semuanya boleh spend. Pantau pembelajaran bisnes setiap masa dan elak masalah duit bocor. Klik link di bawah untuk tips daripada kami.